Pernah tak anda rasa macam tenaga kena sedut sampai kering selepas cuma 5 minit bersembang dengan seseorang? Walaupun macam tak ada benda buruk pun yang berlaku. Tapi hati anda rasa membara, rasa bersalah dan keliru sesangat. Pernah rasa macam tu? Kalau ya, kemungkinan besar anda sedang berdepan dengan seorang narsisistik. Hari ini, kita akan bongkar rahsia macam mana nak hack sistem manipulasi mereka. Saya janji, di akhir video ini, anda akan memiliki senjata yang cukup padu. Saya akan kongsikan 7 ayat berkesan yang bertindak macam bawang putih kepada Pontianak bagi si narsisistik ini. Tapi ingat, anda kena berhati-hati. Ayat-ayat ini sangat berkuasa sehingga boleh menghancurkan dunia fantasi mereka dan buat mereka betul-betul naik hantu. Tapi itulah matlamat kita, bukan? Kita nak rampas balik kawalan ke tangan kita sendiri. Dah sedia nak tahu macam mana nak buat si pembuli mental ni rasa gelisah? Jom, kita mula. Tapi sebelum tu, tulis di ruangan komen sekarang. Siapa dalam hidup anda yang paling kuat menyedut tenaga anda? Bos, pasangan, atau mungkin ahli keluarga sendiri? Sebelum kita masuk ke senarai ayat rahsia tadi, kita kena faham dulu siapa sebenarnya lawan kita. Narsisisme ini bukan sekadar syok sendiri atau hobi ambil gambar selfie. Dalam psikologi, ia adalah satu kecelaruan personaliti yang mendalam. Mereka ini memakai topeng kehebatan yang sangat tebal untuk menyorokkan harga diri mereka yang sebenarnya sangat rapuh. Hidup mereka ini ibarat sebuah teater, satu pelakon sahaja, di mana orang lain hanyalah sekadar hiasan atau pelayan untuk kepentingan mereka. Mereka sangat memerlukan apa yang dipanggil sebagai narcissistic supply. Ini termasuklah pujian, ketakutan, air mata atau segala penjelasan anda. Apa-apa sahaja emosi kuat daripada anda sebenarnya hanya mengesahkan betapa pentingnya mereka. Bila anda cuba bercakap menggunakan logik, merayu pada simpati atau menjelaskan perasaan anda sebenarnya sedang memberi makan kepada ego mereka. Mereka hidup dengan memakan kesakitan dan kekeliruan anda. Sebab itu, peraturan utama untuk selamat bunyinya agak pelik. Untuk menang dalam permainan si narsisistik, anda kena berhenti bermain. Ayat-ayat yang akan saya kongsikan ini dibina berasaskan prinsip tersebut. Ia akan memutuskan bekalan emosi si manipulator dan membina tembok konkrit yang teguh antara anda dengan aura toksik mereka. Jom kita mulakan dengan ayat pertama yang kesannya ibarat simbahan air sejuk. Bunyinya begini. Saya nampak awak tengah terlalu emosi sekarang. Jadi kita sambung semula perbincangan ini selepas awak dah tenang. Mungkin pada pendengaran kita, ayat ini nampak cukup diplomatik, bukan? Tapi bagi si pemanipulasi, ini adalah satu mimpi ngeri. Bayangkan situasi ini. Pasangan atau bos anda mula meninggikan suara, mula menyerang peribadi dan sengaja buat drama besar hanya disebabkan perkara yang remeh. Tujuan utama mereka cuma satu, untuk buat anda hilang sabar dan mengikut rentak emosi mereka. Ada satu mitos yang biasa kita dengar. Kalau orang jerit dekat kita, kita kena jerit balik untuk tunjuk taring dan pertahankan diri. Ataupun kita kena cepat-cepat minta maaf semata-mata untuk padamkan api kemarahan. Namun, hakikatnya kedua-dua pilihan ini adalah langkah yang akan merugikan anda. Bila anda ucapkan ayat tadi dengan nada yang tenang dan mendatar, anda sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan buat mereka. Anda menafikan mereka daripada mendapat perhatian dan enggan mengikut peraturan permainan mereka. Dengan cara ini, anda merampas kembali kuasa terhadap situasi dan masa. Mari kita lihat kesan daripada ayat pertama ini. Anda tidak perlu berdebat tentang isi tuntutannya. Anda hanya perlu melabel tingkah lakunya sebagai tidak wajar dan terus menarik diri. Tindakan ini akan mencetuskan kekeliruan yang amat sangat dalam dirinya kerana skrip yang biasa dia gunakan kini sudah tidak berkesan lagi.
Bayangkan senario ini. Selepas mengucapkan kata-kata tersebut, anda berpaling dan terus keluar dari bilik. Anda perlu faham bahawa pada saat itu, emosi si narsisistik ini mula meluap-luap bagaikan gunung berapi. Dia mungkin akan menjerit mengejar anda, menghempas pintu atau menghantar puluhan mesej yang penuh amarah. Mari kita hapuskan mitos bahawa mengelakkan konflik adalah satu kelemahan. Apabila berhadapan dengan orang yang toksik, tindakan menjauhkan diri, sama ada secara fizikal atau emosi, adalah bukti kekuatan yang paling tinggi. Anda sedang menunjukkan bahawa ketenangan jiwa anda jauh lebih penting daripada amukannya. Peraturan utamanya ialah jangan sesekali berpaling selagi dia tidak mengubah cara percakapannya. Anda sedang melatihnya seperti eksperimen anjing Pavlov. Amukan bermaksud dia tidak akan mendapat perhatian anda sama sekali. Lama-kelamaan, gerak balas ini pasti akan tertanam dalam dirinya. Seterusnya, mari kita lihat frasa kedua yang kedengarannya sangat ringkas. Awak berhak atas pendapat awak dan saya juga berhak atas pendapat saya. Frasa ini sebenarnya adalah kryptonite bagi sesiapa yang mempunyai ego yang besar. Kenapa? Sebab bagi seorang narsis, tidak ada istilah dua pendapat yang betul. Hanya ada pendapat dia yang benar dan pendapat orang lain yang sudah semestinya salah. Contohnya, bayangkan anda sedang berbincang tentang filem, tugasan kerja atau cara mendidik anak. Si narsis akan beria-ia mahu membuktikan dia sahaja yang betul sambil meremehkan tahap pemikiran anda. Ada satu mitos yang sangat bahaya. Kita fikir kalau kita beri hujah yang logik, tunjukkan fakta atau statistik yang kukuh, dia akan sedar dan setuju dengan kita. Lupakan saja. Dalam perdebatan seperti ini, logik memang tidak laku langsung. Dia berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendominasi dan merasa dirinya lebih hebat daripada anda. Sebaik sahaja anda menyatakan bahawa setiap orang berhak mempunyai pandangan sendiri, anda sebenarnya telah menutup ruang untuk dia bertelingkah. Anda tidak perlu mengatakan bahawa dia salah, kerana itu hanya akan mengundang ledakan kemarahan yang lebih teruk. Apa yang anda lakukan hanyalah meletakkan kedudukan anda berdua pada tahap yang setara. Seolah-olah anda sedang berkata, realiti anda ada hak untuk wujud. Begitu juga dengan realiti saya dan saya tidak akan membiarkan kedua-duanya bercampur aduk. Kesan daripada kata-kata ini boleh diibaratkan seperti komputer yang tiba-tiba terhenti atau hang. Bagi individu yang terbiasa menjadi pusat semesta dan berasa diri mereka sentiasa betul, ketenangan anda dalam menunjukkan kebebasan berfikir adalah sesuatu yang tidak tertanggung. Mereka akan hilang punca. Biasanya, si manipulator akan cuba menyerang buat kali kedua dengan soalan provokasi seperti, "Jadi, awak rasa awaklah yang paling bijak di sini?" Pada saat ini, tugas anda cukup mudah. Hanya angkat bahu dan katakan, "Saya sudah katakan semuanya." Dengan itu, anda tidak memberikan mereka, walau sedikit pun, tenaga untuk meneruskan konflik tersebut. Frasa yang ketiga pula bukanlah satu ayat yang panjang. Sebaliknya, ia cuma satu perkataan ringkas. Perkataannya ialah tidak. Cukup sekadar tidak, tanpa sebarang penjelasan, permohonan maaf mahupun alasan. Ini merupakan senjata yang paling sukar namun paling ampuh dalam simpanan kita. Mari kita lihat satu contoh situasi. Bayangkan seorang saudara yang toksik menelefon anda pada pagi Sabtu. Dia mendesak supaya anda tinggalkan semua urusan untuk datang membaiki paip rumahnya atau menjaga anjingnya. Reaksi spontan anda selalunya adalah mencari alasan yang kukuh. Anda mungkin kata anda tidak sihat, banyak kerja atau sudah berjanji mahu keluar dengan kawan-kawan. Mari kita perbetulkan satu mitos yang popular.
Ramai yang menyangka jika mereka menolak dengan cara yang lembut, orang tersebut akan faham dan tidak berkecil hati. Namun bagi seorang narsis, setiap penjelasan anda hanyalah satu pelawaan untuk mereka berunding. Mereka akan terus memperlekehkan alasan anda. Kerja? Boleh tunggu. Sakit? Makanlah ubat. Kawan? Adakah kawan lebih penting daripada keluarga? Ingat, apabila anda mula memberikan alasan, anda sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan diri anda. Namun, apa yang akan berlaku jika anda sekadar berkata, "Tidak, saya tidak boleh melakukannya," dan kemudian anda diam? Suasana akan menjadi sunyi dan tegang. Keadaan ini ibarat sebuah permainan lawan renung. Si manipulator akan menunggu penjelasan anda. Mereka mahu mendengar alasan supaya mereka boleh memanipulasi kata-kata tersebut. Tetapi anda tetap membisu. Tindakan ini akan membuatkan mereka hilang sabar dengan sangat pantas. Mereka mula naik angin, cuba meraih simpati, malah menuduh anda mementingkan diri sendiri dan tidak berhati perut. Anda mungkin akan mendengar kata-kata seperti, "Aku dah agak dah, kau memang tak boleh diharap." Reaksi anda, kosongkan sahaja. Balas dengan tenang. "Saya minta maaf jika itu yang awak rasa, tetapi jawapan saya tetap sama." Ingatlah perkataan "tidak" adalah sebuah ayat yang lengkap. Ia tidak memerlukan tanda koma atau sebarang penjelasan panjang lebar. Apabila anda belajar menyebut perkataan ini tanpa rasa bersalah, anda sedang membina perisai ampuh yang akan mematahkan taring mana-mana vampira emosi yang cuba mengganggu hidup anda. Ayat keempat yang sangat berkesan ini bertujuan untuk melindungi diri anda daripada proyeksi emosi orang lain. Ayatnya berbunyi begini, "Saya tidak akan bertanggungjawab atas emosi awak." Ini adalah satu teknik pertahanan diri psikologi yang cukup luar biasa. Golongan narsisistik sangat suka melepaskan beban perasaan mereka kepada orang sekeliling. Mari kita lihat satu contoh klasik. Dia balik ke rumah dengan perasaan berang kerana masalah di pejabat. Kemudian, dia mula membebel tentang cawan yang belum dibasuh dan akhirnya berkata, "Awaklah punca saya menjerit. Kalau awak tidak cuai begini, saya pasti akan tenang." Situasi ini nampak biasa, bukan? Ada mitos yang mengatakan bahawa dalam sesebuah hubungan, kita harus sentiasa menenangkan pasangan dan sanggup memikul sebahagian kesalahan demi menjaga keharmonian. Namun, jika anda terus berbuat demikian dengan seorang manipulator, anda hanya akan menjadi tong sampah emosi. Mereka buat selama-lamanya. Anda akan menjadi kambing hitam bagi setiap kegagalan dan mood buruk dalam hidup mereka. Dengan menggunakan frasa keempat ini, anda sebenarnya mengembalikan semula tanggungjawab kepada pemilik asalnya. Anda juga boleh menambah, "Awak sudah dewasa, jadi awak sendiri yang memilih bagaimana untuk bertindak balas terhadap situasi ini." Bayangkan seolah-olah anda sedang memegang beg sampah halimunan yang cuba dipaksa masuk ke tangan anda. Lalu, anda meletakkannya kembali ke lantai dengan tenang. Cara ini sangat mudah untuk membuatkan seorang narsisis hilang pertimbangan kerana anda memaksa mereka berhadapan dengan rasa malu dan kemarahan sendiri, sesuatu yang mereka cuba lari sepanjang hidup mereka. Dia mahu anda dilihat sebagai punca masalah, manakala dia kekal sebagai mangsa keadaan. Apabila anda enggan melakonkan watak jahat dalam drama mereka, sistem mereka akan mula terganggu. Dia mungkin akan menuduh anda tidak berhati, perut atau bersikap dingin. Biarkan sahaja. Lebih baik dipandang dingin di matanya daripada membiarkan diri anda hancur dalam realiti sendiri. Ketenangan jiwa anda mestilah sentiasa menjadi keutamaan yang paling utama. Ayat kelima ini adalah benteng pertahanan utama anda terhadap gaslighting. Bunyinya cukup tegas. Saya ingat kejadian ini dengan cara yang berbeza.
Dan saya yakin dengan ingatan saya sendiri. Gaslighting adalah bentuk penderaan mental yang paling licik dan merosakkan, di mana anda dipaksa untuk meragui kewarasan diri sendiri. Bayangkan situasi ini. Anda sangat pasti pasangan anda berjanji untuk menjemput anak dari sekolah. Namun, bila dia tidak melakukannya dan anda menegurnya, dia memandang tepat ke mata anda dan berkata, tanpa rasa bersalah, "Mana ada saya cakap macam tu? Awak ni suka reka cerita. Ingatan awak dah makin teruk, pergilah berubat." Ramai orang terperangkap dalam muslihat ini. Mari kita hapuskan mitos bahawa anda perlu mencari bukti, menyemak semula mesej atau mencari saksi untuk mendedahkan pembohongannya. Anda hanya akan membuang tenaga kerana pada akhirnya dia tetap akan berdalih yang anda salah faham atau sengaja memutarbelitkan kata-katanya. Membuktikan apa-apa kepada orang seperti ini hanyalah satu usaha yang sia-sia. Apabila anda mengucapkan frasa kelima ini, anda sebenarnya sedang menghalang sebarang cubaan untuk mengubah realiti hidup anda. Bayangkan, anda sedang melukis satu titik hitam yang besar menggunakan penanda pada cermin yang anda gunakan untuk melihat dunia. Anda dengan tegas berkata, "Kita mungkin tidak sehaluan, tetapi saya tahu apa yang telah saya lihat dan apa yang telah saya dengar." Bagi seorang narsistik, tindakan ini sangat menyakitkan hati mereka. Perlu diingat, taktik gaslighting hanya akan berkesan sekiranya mangsa mula merasa ragu-ragu dan takut. Namun, sebaik sahaja anda menunjukkan keyakinan diri yang teguh, segala senjata manipulasi mereka akan menjadi tidak berguna sama sekali. Mereka akan kehilangan punca kuasa dan kawalan utama terhadap anda. Walaupun mereka mungkin akan naik angin dan menuduh anda gila atau paranoid, jauh di sudut hati, mereka sedar bahawa helah tersebut tidak lagi laku. Anda telah berjaya mempertahankan kewarasan anda dan itulah kemenangan paling besar apabila berhadapan dengan individu seperti ini. Jangan sesekali serahkan kunci persepsi dunia anda kepada mereka. Ayat ke-6 ini ibarat lampu limpah yang menyuluh ke sudut yang paling gelap. Ia berupa satu soalan ringkas. Apa sebenarnya yang cuba awak capai sekarang? Ayat ini sangat berkesan terutamanya dalam menghadapi sikap pasif-agresif. Mari kita lihat satu contoh klasik. Bayangkan anda sedang meluangkan masa bersama rakan-rakan, tiba-tiba salah seorang rakan yang toksik melemparkan sindiran pedas yang berselindung di sebalik pujian. Bunyinya macam gurauan biasa, tapi hati anda tetap rasa tidak selesa. Ramai orang beranggapan cara terbaik untuk berdepan dengan situasi begini adalah dengan membalasnya dengan gurauan atau sekadar buat tidak tahu supaya kita tidak nampak terlalu sensitif. Namun, hakikatnya, berdiam diri itu seolah-olah satu tanda setuju bagi si pelaku. Dia sebenarnya sedang menguji sempadan anda dan mula berasa dia boleh memperlekehkan anda di depan orang ramai sesuka hati. Jika anda membiarkannya sekali, gurauan tersebut akan menjadi semakin melampau dan lebih mengguris hati. Namun, cuba anda pandang tepat ke matanya dan tanya dengan nada tenang, apa sebenarnya tujuan awak bercakap begitu? Serta-merta anda telah mengubah rentak permainan. Teknik ini ibarat menangkap tangan penyeluk saku di hadapan orang ramai. Anda mendedahkan niat tersembunyi mereka secara terang-terangan. Golongan narsisis sangat takut jika belang mereka terbongkar secara terbuka. Mereka lebih suka menyerang secara sembunyi-sembunyi. Apabila diajukan soalan yang begitu tepat, selalunya mereka akan mula gelisah, gagap dan meracau. Saya cuma bergurau. Kenapa awak serius sangat ni? Di sinilah anda berikan pukulan maut dengan berkata, lawak itu tidak menjadi dan saya tidak menyukainya. Selesai, syah dan mat. Anda tidak perlu membela diri, malah tidak perlu melenting.
Anda cuma memaksa dia menjelaskan tindakannya sendiri. Bagi seseorang yang mempunyai ego yang rapuh, terpaksa memberi penjelasan adalah satu penghinaan yang nyata. Dia pasti tidak akan berani mengulangi helah yang sama terhadap anda. Ayat ketujuh dan yang terakhir ini adalah pelan kecemasan anda. Ia cukup ringkas. Saya tidak akan izinkan awak bercakap dengan saya begini. Inilah had yang paling tegas dan tidak boleh dicompromi. Gunakan ayat ini apabila perbualan sudah mula melampaui batas kesopanan. Jika anda mula dihina, dimaki, direndah-rendahkan atau diugut, cara diplomasi sudah tidak lagi berguna. Ramai yang tersilap sangka bahawa kita perlu bertenang, cuba memahami perasaan mereka atau menunggu sehingga mereka habis melepaskan geram. Jawapannya adalah tidak, sama sekali tidak. Dengan terus mendengar penghinaan tersebut, anda sebenarnya merosakkan maruah diri dan seolah-olah memberikan keizinan untuk mereka terus melayani anda sebegitu rupa. Anda perlu hentikannya serta-merta tanpa rasa serba salah. Sebaik sahaja anda mengucapkan kata-kata itu, anda mesti buktikannya dengan tindakan serta-merta. Contohnya begini, letakkan sahaja telefon semasa dia sedang bercakap. Ataupun, bangun dari meja, ambil beg anda dan terus beredar. Malah, anda boleh terus tunjukkan dia pintu keluar. Si narsis ini pasti akan mengamuk. Dia akan berasa tercabar. Berani sungguh anda memotong bicaranya yang hebat itu. Berani anda menetapkan peraturan sendiri. Pada saat inilah, dia mungkin akan cuba menggunakan taktik love bombing. Dia akan berubah watak sekelip mata. Daripada marah kepada merayu, mula meminta maaf dan berjanji setia selamanya, semata-mata mahu meletakkan anda di bawah kawalannya semula. Jangan terpedaya. Sempadan yang anda tetapkan mesti kekal teguh. Jika anda sudah katakan yang anda tidak akan bertoleransi dengan nada suaranya yang sebegitu, maka hentikan segala komunikasi sehinggalah dia belajar cara untuk menghormati orang lain. Namun, ada kemungkinan perkara itu tidak akan pernah berlaku dan anda perlu bersedia secara mental untuk menerima kenyataan tersebut. Seterusnya, mari kita bincangkan aspek yang tidak nampak namun sangat kritikal dalam menggunakan semua frasa ini, iaitu bahasa badan anda. Teknik ini dikenali oleh pakar psikologi sebagai kaedah batu kelabu. Bayangkan sebiji batu kelabu yang biasa di tepi jalan. Ia membosankan, tidak terkesan dengan cuaca dan tidak membangkitkan sebarang emosi. Inilah gambaran diri yang perlu anda tunjukkan kepada si manipulator ketika konflik berlaku. Kita perlu faham satu perkara. Kata-kata yang betul sahaja tidak mencukupi jika anda mengucapkannya dalam keadaan menangis atau menggigil. Golongan narsisistik tidak hanya mendengar apa yang anda katakan, tetapi mereka lebih tajam membaca emosi anda. Jika anda berkata tidak, namun mata anda berair dan bahu anda layu, mereka akan sedar bahawa anda sebenarnya sedang rapuh dan cuba mempertahankan diri. Ini hanya akan membuatkan mereka menekan anda dengan lebih hebat lagi. Pastikan postur tubuh anda tenang tetapi tetap tegak. Nada suara pula perlulah mendatar, bersahaja dan kedengaran seolah-olah anda sedang bosan. Bayangkan anda sedang membaca manual arahan peti sejuk. Itulah intonasi yang perlu anda gunakan untuk menyebut 7 frasa ini. Gambaran terbaik untuk gaya ini adalah seperti wajah seorang kerani bank yang sangat bosan ketika melayan pelanggan yang memberikan pelbagai alasan untuk tidak membayar hutang. Elakkan mengeluh, menjelingkan mata atau menyilang tangan di dada kerana semua itu menunjukkan tanda-tanda anda sedang tertekan. Kekalkan hubungan mata tetapi jangan nampak agresif. Caranya, pandanglah pada bahagian atas batang hidung mereka tepat di antara kening. Ini akan mewujudkan ilusi seolah-olah anda sedang bertatapan mata, namun secara psikologi
Ia melindungi anda daripada pandangan mereka yang tajam. Apabila seorang narsisis berhadapan dengan dinding yang kaku dan membosankan, mereka akan mula hilang minat. Tiada apa lagi yang boleh mereka ambil daripada anda. Anda kini menjadi sumber yang tawar dan tidak lagi menarik di mata mereka. Kita juga perlu melihat sisi lain isu ini. Apa sebenarnya yang berlaku selepas anda mula menggunakan ayat-ayat tadi secara konsisten? Anda perlu bersiap sedia untuk satu fasa yang dipanggil kemarahan narsistik. Apabila anda menyekat talian hayat si manipulatif, iaitu dengan tidak lagi memberi mereka ruang untuk mengawal atau memancing emosi anda, mereka tidak akan mengalah begitu sahaja. Malah, dalam beberapa minggu pertama, perangai mereka mungkin akan menjadi berkali-kali ganda lebih teruk. Bayangkan seorang kanak-kanak di pasar raya yang mahukan gula-gula. Mulanya, dia mungkin sekadar merengek. Tetapi, sebaik sahaja dia sedar ibunya tetap bertegas, dia akan mula mengamuk, berguling di lantai dan menjerit sekuat hati sehingga kecoh satu pusat beli belah. Si manipulatif akan bertindak dengan cara yang sama, cuma dalam versi orang dewasa. Mereka akan mula menyebarkan fitnah, menghasut kenalan rapat supaya memusuhi anda dan cuba menyerang titik kelemahan anda yang paling sensitif. Ramai orang menyangka bahawa menetapkan sempadan diri akan terus membawa keamanan dalam hubungan. Sebenarnya, itu adalah satu tanggapan yang salah dan sangat berbahaya. Menetapkan batasan diri adalah seperti mengisytiharkan perang terhadap kebiasaan lama. Fasa ini ibarat ribut yang melanda sebelum munculnya ketenangan. Tugas utama anda ketika ini adalah untuk tetap teguh dan jangan sekali-kali berundur. Jika anda hilang sabar dan kembali bertekak mengikut emosi, anda hanya menunjukkan bahawa segala taktik baharu ini hanyalah gertakan kosong dan amukannya telah berjaya. Anda perlu terus bertahan dengan menggunakan teknik Grey Rock. Lambat laun, apabila si narsis menyedari bahawa segala sumber di sini telah habis sepenuhnya, dia akan pergi mencari mangsa lain yang lebih mudah dimanipulasi. Memang kedengaran agak kejam, namun itulah hakikat gangguan personaliti mereka. Ingatlah, tanggungjawab anda berakhir di mana sempadan diri anda bermula. Anda bukanlah penyelamat yang harus merawat trauma orang lain dengan mengorbankan kesihatan mental diri sendiri. Ada satu peringatan keselamatan yang sangat penting di sini. Teknik dan frasa yang kita bincangkan ini memang berkesan untuk menangani tekanan psikologi, manipulasi atau penderaan lisan. Namun, jika anda sedang berhadapan dengan seseorang yang cenderung melakukan keganasan fizikal, tindakan mencabar atau menetapkan sempadan secara tegas, boleh menjadi sangat berbahaya, malah membawa maut. Jika anda rasa diri bakal dipukul atau jalan keluar anda dihalang, lupakan segala teknik komunikasi ini. Langkah yang paling betul adalah dengan berpura-pura bersetuju dengan segala kemahuan mereka. Tujuannya hanya satu, untuk meredakan keadaan dan mengurangkan ancaman. Sebaik sahaja ada peluang, segera selamatkan diri dan keluar dari situ. Jangan sesekali percaya mitos bahawa kata-kata mampu menghentikan penumbuk. Fahaman ini sudah banyak meragut nyawa. Sentiasalah peka dan nilai tahap ancaman dengan waras. Sebagai penutup, ada satu perkara paling penting yang perlu anda sedari. Berurusan dengan seorang narsisis ini ibarat bermain perlawanan satu pihak, di mana peraturannya sentiasa berubah-ubah supaya anda tetap akan kalah. Jadi, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan berhenti bermain dan terus melangkah keluar dari padang tersebut. 7 frasa yang kita bincangkan tadi adalah kunci untuk anda berundur dengan selamat. Ingat, ayat-ayat ini bukan bertujuan untuk mengubah mereka atau membuatkan mereka sedar dan menyesal. Tanda kejayaan anda yang sebenar bukanlah pada permohonan maaf daripada mereka,
tetapi pada ketenangan jiwa anda sendiri saat mereka mula membuat drama. Anda akan belajar untuk melihat segala kerenah mereka sebagai satu lakonan yang tidak masuk akal tanpa perlu lagi rasa terbeban secara emosi. Anda akan berhenti meragui diri sendiri, berhenti memberi penjelasan dan mula membina kehidupan yang bebas daripada pengaruh toksik. Perjalanan ini memang sukar, tetapi setiap langkah yang anda ambil akan menjadikan anda jauh lebih kuat. Baiklah, sekarang anda sudah bersedia sepenuhnya. Kita telah membincangkan 7 frasa hebat untuk mematahkan taktik orang yang toksik. Tapi, tahukah anda apa sebenarnya kunci utama dalam semua ini? Keajaiban yang sebenar bukanlah berlaku semasa anda menyebut kata-kata ini dan melihat wajah bingung si narsistik itu. Keajaiban sebenar bermula apabila anda sedar bahawa anda tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada mereka. Puncak transformasi anda adalah pada hari anda menyedari bahawa perkara terbaik yang boleh anda katakan kepada seorang manipulator adalah tidak berkata apa-apa. Abaikan mereka sepenuhnya dan padamkan terus daripada realiti hidup anda. Namun, sementara anda sedang menuju ke arah kebebasan itu, gunakanlah frasa-frasa ini sebagai perisai yang kukuh. Lindungi fikiran anda, emosi anda dan hak anda untuk hidup bahagia. Terima kasih banyak kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika maklumat ini bermanfaat bagi anda, pastikan anda tekan butang suka, langgan saluran ini dan tekan loceng pemberitahuan. Sokongan anda sangat bermakna untuk saya terus menghasilkan kandungan seperti ini. Akhir sekali, cuba jawab soalan ini di ruangan komen. Antara 7 frasa tadi, yang mana satu akan anda gunakan apabila ada seseorang cuba melampaui batas anda nanti? Kongsikan pendapat anda. Mari kita bincangkan.